Ni saya nak pergi kepada agenda, saya nak pergi kepada perancangan, saya nak pergi kepada konspirasi. Minat sangat nak sebut konspirasi dah. Konspirasi ni pengistilahan moden. Agenda dulu kita sebut, perancangan dulu kita jemput. Konspirasi tu orang-orang terkini sebut konspirasinya. Baik, macam ni. Nabi Sulaiman antara lain pernah terfitnah. Apa fitnah yang pernah terkena ke atas batang tubuh Nabi Allah Sulaiman? Dulu kan kes cincin dia kan bertukar tangan tu. Untuk beberapa tempoh dan waktu Nabi Sulaiman hilang kerajaan dia, hilang pemerintahan dia, hilang kepimpinan dia. Waktu inilah iblis yang menyamar jadi Nabi Sulaiman tu, dia menulis kitab-kitab sihir. Dia tulis kitab-kitab